what's up guys? So hari ni saya dengan Bob Arjuna Bongsu, kita akan melakukan satu ride lah daripada Kapar, dan kita akan pergi ke Tanjung Piai, Johor. So mengambil masa, hopefully kita nak settle dalam 2 hari lah. Dan kalau ada masa lebih tu kita orang ronda-ronda Johor. So sekarang saya ada dekat Bukit Pelanduk, on the way to Port Dickson. So lebih kurang 112 km dari Kapar ke Bukit Pelanduk. So total km nak sampai ke JB lebih kurang 450 km. So tengok macam mana. Hari ni macam masih awal, kita maybe lajak sampai ke Muar, maybe tidur sana, and then the next day tu kita akan pergi ke Tanjung Piai. So Tanjung Piai tu buat sebab dia ke arah ke lain pada JB lah. Ni kita akan patah balik ke JB. Itu pun mengambil masa sikit lah. So hopefully besok kita boleh settle awal, and then dapat sampai ke Tanjung Piai, and then kita akan balik besok lah. Balik besok naik bas ke Kapar. So ni Arjuna Bongsu baru sampai. Slow kat Bukit Pelanduk. Memang slow lah. Slow lah. Muatan berat. So macam mana trip sekarang? Okey. Okey lah. Okay lah. So kita dah 112 km. 112. So rasa sempat kot sampai JB hari ni. Ush. Kita try. Try. Jadi lepas PD ni, selalu kalau aku buat sebab kita kalau buat seorang lah, sebab sekarang ni kita buat dua kesian lah. Selalu lepas PD ni aku akan tekan 45-48. 45-48 lah. Selalunya lah. Hari ni berdua aku kesian lah. Ada bukti tak? Kasih bukti dulu. Ada bukti boleh percaya. Kalau tidak, bye-bye. Ni bukti dah. Ni bukti dah. Bukti makan lebih. So nak stop dulu. Janji kita kayu. Janji kita, kayu. Kita Janji tak ada kari ke? Janji kayu dengan selamat sampai. Kita tak ada kari ke? Kita berani ke? Berani. Kita geng lesen lepas rantai ke? Hai, ciao. Settle terus. Lagi sampai ujung. Jangan berhenti. Wah. Kita dah sampai di pantai Bagan Pinang lah, Port Dickson. Dah sampai Port Dickson. So tunggu Bob belum sampai lagi. So ini dia punya signage ya. Pantai Bagan Pinang. Oh, cantik lah. Kawasan ni kita ride jauh lah. Kawasan dia yang ni lah, you boleh tengok view cantik macam ni. Tu Arjuna Bongsu dah sampai. Cantik. Buat hati. Situ kalau korang nak tahu, itu port viral kopi Vietnam. Petang-petang korang datang, dia akan bagi macam camping punya apa tu, meja, kursi, korang boleh duduk malam dia memang bilak-bilak sikit sana lah. Memang
Jual pisang. Ni Senggara Pontian kan? Anda Pontian lah. Kalau JB jauh juga kan nanti. Dia dia makan ada. Saya tak boleh makan berat kan, nanti tak lah. Sudah sampai guys, Tanjung Piai 500 meter. Satu jam kita saya pulun 20 km. Boleh, so dalam masa 3 jam ulun sampailah ke destinasi. So lebih kurang pukul 6 semayang saya complete. Tadi saya semayang kejap dekat Petronas Kukuk, roughly pukul 6 sampai. So alhamdulillah trip ni berjalan dengan lancar, tak ada pancit, semua okey. So kalau boleh tengok kat sini Tanjung Piai, Taman Negara Johor, Tanjung Piai. So alhamdulillah settle menu kali ni 430 ke 450 ke, tak sure, belum tengok lagi. Jom kita pergi ke Tanjung Piai, tengok macam mana kat sana. Sekarang dah pukul 6, dia dah tutup, so kita bergambar kat luar je lah. Alright, sekejap. Ada kelang? Video. Aku nak lari lah. Alhamdulillah guys, kita dah sampai di Tanjung Piai, 425 km daripada kapal Kelang sampai ke sini, ke Tanjung Piai, the southest tip of Asia. Sebab tagline itulah saya datang sini dengan bob pada patah kaki lah. Ini dia punya signage. Entrance nak masuk ke dia punya taman negara tu dekat depan sana je lah. So kenapa Bob? Macam lah kawan. So dah malam dah. Kita sampai tadi dalam pukul 6.30 petang. So memang nak balik ke Johor memang tak larat lah. Barai ni. Tadi tu dah dekat berapa? 200 km lah. 200 lebih. So kita akan maybe tengok balik ini video kat sini, nanti slow besok saya di Lakin kita akan naik bas ke Kelang. So alhamdulillah settle menu kapal dan jemput.
dekat Sungai Pulai Bridge. Dengan kata bridge ni baru ni. Tu cantik. Sejauh pemandangan. Tu dia guys. Tak kalah Jabatan Muar. Kalah Jabatan Muar macam ni. Ini memang cantik lah. Berapa dalam, berapa tinggi korang tengok ni. Oh, macam mana climbing? Ha? Climbing ni. Okey. Okey. Dekat Bukit KL tu dah bangga nak apa. Dapat gelani Bukit Laju si bangga. Manusia terlalu bangga dengan kekuatan sendiri. Bukan mati mana. Dah kali mati. Alright, ciao. Kita orang nak pergi ke Lakin bus station.